Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ya, cik siapa cik? Ni saya nak datang sini, saya nak minta adik sewa rumah. Kan Ceti yang datang selalu ambil sewa rumah, bukan awak. Betul, tapi Ceti tu dia dah jual rumah ni dekat saya. Dia dah balik India. Oh, dia dah balik. Dia jual rumah ni pada saya. 8,000 dia jual rumah ni. Jadi sekarang tanggungjawab saya nak minta sewa rumah daripada awak. Nanti bila saya belum ada duit. Bila saya belum ada duit. Belum ada duit, macam mana cakap belum ada duit bulan ni? Nantilah ada duit saya bagi awak. Patut Ceti tu kata dia punya hutang pun ada 2 bulan awak tak bayar. Yelah, saya tak ada duit. Tapi tak apalah, itu Ceti punya hal lah. Sekarang dengan saya, awak kena ikut masa pembayaran tau. Tarik dia. Mana kalau naik kata 9 bulan, 9 bulan awak kena bayar je. Takkan tak boleh lambat. Minggu 2 minggu. Benar boleh. Saya ni pun orang kata rumah ni satu saya bawa sewa. Lepas satu rumah yang saya bagi sewa ni baru RM300 sebulan. Takkan awak tak mampu nak bayar. Kalau awak pun duduk Mataman 700-800 sewa sebulan. Ini 300 saja. Belum saya nak naik lagi sewa dia. Nanti ada saya ada duit saya bayar. Apa macam cakap ni? 2 minggu saya ada duit. 2 minggu? 2 minggu. Mana suami awak? Suami saya dah tak ada, dah jalan. Dah jalan? Macam mana cakap dah jalan ni, tak faham Dia dah jalan. Dah tak balik rumah ni lagi? Tak ada. Oh, suami awak dah tak duduk rumah ni lagi? Tak ada. Jadi awak duduk seorang? Ya, saya duduk seorang. Awak ni nampak pun cantik juga lagi. Menarik juga saya tengok. Okeylah, beginilah puan. Mana tu? Okey, tuan kata 2 minggu. Tapi saya kasih tempoh 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu saya bagi tempoh pada awak. Jadi masa 1 minggu tu awak buat pilihan lah. Sama ada awak nak bayar dek sewa rumah ni ataupun awak kahwin dengan saya. Kahwin dengan awak? Tak payah. Pasal apa, saya dah ada 2 bini. Satu bini Indonesia, satu Thailand. Bini Malaysia saya belum ada lagi. Jadi kalau awak kahwin dengan saya, lengkaplah 3. Saya tak mau. Tak mau, awak dah tua, saya tak mau. Dah tua, dah krepot, dah tua dah. Dah beruban. Tak mau, saya tak mau. Nanti saya tapi saya duit banyak. Banyak berapa dah tua? Kalau awak duduk rumah ni, awak kahwin sama saya, sewa tak payah bayar. Awak duduk percuma aja. Tak apa, saya bayar. Saya tak mau. Awak betul lah. Nak menyusahkan saya nanti. Awak sakit besok saya kena jaga. Tak mau, saya tak mau. Oh gitu pula. Kalau awak dah cakap begitu, jangan lupa. 1 minggu, saya kasih tempoh 1 minggu. Kalau awak tak bayar, silakan keluar. Ambil kain baju awak, silakan keluar. Itu awak nak duduk bawah jembatan ke, bawah sungai ke, bawah laut, air laut ke, itu tu pulang awak. Saya tak nak. Awak kena cantik, handsome. Tak handsome? Lidah hitam. Banyak orang terpikat dengan saya, awak kata tak handsome. Apa? Kerepot. Ni macam jalan tegak awak kata kerepot. Apa ni? Saya jalan. Apa? Sengit. Pandai-pandai awak kata saya sengit. Awak ingat awak ni apa? Mentang-mentang awak cantik, awak kata saya macam Indua bini saya. Kata Indua satu Thailand. Indua tu buta mata. Bukan buta mata. Dia jaga kedai saya. Seorang tu tukang masak. Masak udang-udangnya lauk. Kalau awak nak, awak duduk dalam bilik aja tunggu saya datang. Saya tak mau. Saya tak mau. Tak mau, sudahlah. Jangan lupa duit sewa. Ya. Saya tak kasih seminggu, saya kasih 2 hari lagi. Kalau awak tak bayar 2 hari ni, awak silakan keluar. Ya. Dia kata aku dah tua. Dia kata aku dah tua.